Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi pada kita taufik dan hidayahnya untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu dan salat maghrib berjemaah. Semoga Allah Ta'ala mengutuskan malaikatnya mendoakan keampunan dan rahmat bagi kita semua, insya-Allah. Pada minggu lepas kita telah baca berkenaan dengan asal-usul keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi berasal daripada Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah ialah perkahwinan campur antara Nabi Ismail alaihi salam dengan suku Bani Jurhum, iaitu suku yang mula-mula sampai di Mekah selepas ditemukan mata air Zam-Zam oleh Ismail dan Hajar. Dan Nabi Ismail berkahwin dengan perempuan Bani Jurhum dan lahirlah keturunan dia itu dipanggil Arab Musta'ribah, campuran. Dan dapat 12 orang anak, 10 orang merantau keluar daripada bumi Mekah, dan 2 orang lagi duduk di Mekah Al-Mukarramah. Dan Nabi Ismail serta anak keturunannya dan keturunan Bani Jurhum merentah Mekah selama 2000 tahun. Ada setengah ulama sirah kata 2100 tahun. Dan selepas itu berlaku pemberontakan kaum suku Bani Khuza'ah, tak puas hati dengan suku Jurhum ni, sebab akhir-akhir pemerintahan bila lama ngetah ni banyaklah kelemahan. Tak. Dan suku Jurhum dihalau oleh Bani Khuza'ah keluar daripada Mekah, dan dia merantau berhijrah ke negeri Yaman. Dan semasa pemerintahan Bani Khuza'ah selama 300 tahun, zaman itulah bermulanya berhala dibawa masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dahulu kebanyakan bangsa Arab telah mengikuti dakwah Nabi Ismail ketika dia menyeru mereka untuk memeluk agama ayahandanya Nabi Ibrahim. Agama asal bangsa Arab ialah agama Hanif, itu agama Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim. Agama Hanif nama dia, nama agama dia. Agama Islam juga,
tapi agama Hanif, agama Tauhid, agama Samawi, agama langit juga. Cuma nama dia je lain. Dan bangsa Arab, suku Jurhum ni semuanya menganut agama Hanif selama 2000 tahun. Dan bila suku Jurhum ni dihalau keluar, diperangi oleh kaum Khuza'ah, jadi masa pemerintahan kaum Khuza'ah lah, bangsa Arab Quraisy ni telah lari daripada agama Nabi Ibrahim dan syariat Nabi Ibrahim. Hanya tinggal beberapa perkara je. Hanya tinggal syariat haji saja. Tapi syariat tu telah diubah. Tawaf Kaabah dalam keadaan telanjang, sembelih untuk berhala, disembah untuk berhala, macam-macam lagi lah benda karut-marut yang dibawa. Ibnu Sa'ad rahimahullahu ta'ala, seorang ulama sirah yang terkenal, iaitu tok guru kepada Imam Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Ni tok guru dia kata, hingga suatu masa lahirlah seorang anak lelaki bernama Amru bin Luhai Al-Khuzai yang akan menjadi pemimpin kaum Khuza'ah. Ini asal usul cerita mula-mula berhala dibawa masuk ke Mekah. Anak ini membesar dengan banyak melakukan kebajikan, gemar bersedekah dan istiqamah melakukan ajaran agama. Maka orang pun mencintai dan menaruh hormat padanya. Mereka tunduk dan mengiyakan segala semua kata-katanya dengan anggapan bahawa dia termasuk salah seorang ulama besar dan wali terpilih. Amru bin Luhai Al-Khuzai ini orang baik. Orang baik, orang berakhlak baik kampung dia. Masa ni dia anak seorang pemimpin daripada suku Bani Khuza'ah. Jadi dia ni suka sedekah, suka buat baik, cakap molek dengan orang, hormat orang tua. Jadi orang kenal sikap dia ni orang baik. Dan kalau ada apa-apa kampung, ada apa-apa masalah, orang rujuk ke dia ni, Amru bin Luhai. Pada suatu hari, cerita ni berlaku 300 ataupun 400 tahun sebelum Nabi SAW lahir. Suatu hari Amru bin Luhai ni pergi bermusafir ke Syam, Ginega ke Syam. Syam pada zaman tu adalah dipanggil bumi ahli kitab. Orang Yahudi, orang Nasara ramai duduk situ. Dan bumi Anbiya, Nabi-Nabi pun ramai lahir di Syam, di Palestin, di Syria, di Jordan. Tu kawasan Ardun Kinanah, bumi Anbiya. Siapa di Syam dia tengok penduduk Syam ni sembah berhala. Sembah berhala. Lalu dia pun kata, nampak macam molek, dia kata. Semua berhala ni. Ada benda baru aku belajar. Bila mari duduk negeri orang ni, ada benda baru boleh belajar, dia kata. Dia kata molek ni, semua berhala ni. Orang panggil hari ni, orang panggil bid'ah hasanah. Perkara baru yang baik.
Lalu dia pun mikir, dia kata Syah ni orang baik ramai, ahli kitab, ulama ramai, ada sebuah berhala. Dan berhala ni dianggap sebagai wakil Tuhan. Dah ayah derek lah. Dengan Tuhan kita pakai kabel. Berhala ni kabel. Kabel nak sampai Tuhan. Pada kita mudah minta derek dengan Allah Ta'ala lah. Ni dah pakai kabel. Sekarang kabel selengang tak orang kan, besar pun gagah kan, tak, besar tiang api lah, gagah ni kabel, tak, ni kabel besar awal, tarik-tarik utuh, tak, cat tau, tak, ibarat dia kata, molek dia kata ni, bala ni sebagai perantaraan. Dia mari mikir ikut logik akal dia. Macam kita nak pergi jumpa raja lah. Belum jumpa raja tu, kita khabar ke wakil tu, khabar kepada Datuk Pengelola Bijaya. Ni orang nak pergi ingat Datuk ni, tak? Contoh nak jumpa raja direct tak boleh, jumpa dengan tu wakil tu. Mari mikir gitulah Amru bin Luhai ni. Lalu dia pun kembalilah ke Mekah. Mari balik Mekah bawa berhala seekor. Namanya berhala Hubal. Inilah berhala pertama yang dibawa masuk ke Mekah. Hubal ialah satu patung berhala. Dewa bulan Hubal ni. Bulan juga. Dewa bulan daripada tamadun Mesopotamia di Syam. Lalu berhala Hubal ni diletak di dalam Kaabah. Tak dalam Kaabah balik. Bukan barang-barang pun tak boleh bayar rasa, tak boleh traffic light, boleh dalam Kaabah. Bukan berumur ya, dah. Masuk dalam Kaabah. Berhala ni bentuk manusia, cuma tangan je patah sebelah, dan dibuat balik tangan tu daripada mah. Dan berhala Hubal ni diukir dengan batu akik. Batu akik, mata cincin nyomel batu akik tu, akik warna merah, warna delima. Berhala tak mahal lah. Sekor balik kapur dia. Dan berhala itu diletak dalam Kaabah bertujuan untuk sembah dan minta berkat. Seru nama berhala, Ya Hubal, Ya Hubal, minta berkat dengan berhala pula. Dan orang Mekah ni bila tengok Amru bin Luhai ni, yang disangka dia orang ulama hebat ni, dia ikut, pakai ikut belaka. Ni benda molek ni, kata, bukan benda tak pakai ni. Lalu diubahlah sedikit demi sedikit sehingga masyarakat Arab Jahiliyah pada zaman Nabi rosak. Dan berhala Hubal ni dibuat istiqsam ni ngundi anak panah. Letak dalam Kaabah. Di sebelah berhala Hubal tu diletak satu cawang gini lah. Dalam cawang ni letak anak panah 3 batang. Ia tidak, lepas segi kosong, tak ada tanda. Bila orang nak mari bermusafir, nak pergi perang, pergi kat berhala Hubal tu, jumpa dengan penjaga dia dulu, bayar witih tu. Mu nak masuk nikah dalam, bayar witih dulu, ada orang jaga ni. Sampai dalam Kaabah dia pun kocok. Benda tujuan mu niat sudah, aku nak pergi musafir ni, boleh tak? Dia pun kocok. Dia pun tarik. Kalau kena dia kata boleh. Ya, okey, boleh jalan.
Kocok, boleh tidak? Tangguh dulu, tak boleh pergi lagi. Kocok, kosong, tak ada benda. Kocok kali lagi. Mana main macam main dadu. Tahu? Ni. Meramal nasib, nak nega, nak buka bisnes, nega apa? Nak pergi berdagang mana? Kocok dulu. Anak pandang. Di berhala hubal, itu tugas dia. Banyak lagi bahala-bahala lain. Malah ni kita cakap bab ni dulu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Surah Maidah ayat 90. Allah Ta'ala sebut, wahai orang beriman, bahawa diharamkan ke atas kamu arak, al-maisir, uja berhala, wal ansab wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Semua itu adalah perbuatan syaitan belaka. Jauhilah. Fajtanibu maknanya haram kamu pergi dekat. Ini teguhan daripada Allah Ta'ala. Semoga kamu berjaya. Ni tak. Antara perkara khurafat yang dibawa masuk ke Mekah, habis rosak habis. Rosak habis masyarakat Mekah yang beragama Hanif. Tak sembah Allah Ta'ala, tiba-tiba disembah berhala pula. Dia kata, tak, bukan kita sembah berhala. Berhala ni kita anggap tu ialah wakil Tuhan. Macam Ayopeng, dia kata dia tak Tuhan, dia wakil je, wakil Tuhan. Sedap kena ada kitab juga seseorang. Cari dah jumpa cetakan ni. Mungkin dah keluar dah. Jadi saya buat keputusan gini lah. Minggu depan saya foto stick kitab ni. Foto stick, tengok berapa bias. Kita foto stick ada 5 buku tu. 5 buku. Tengok, ada kitab sedap sikit. Tengok. Kalau nak pula kita suruh foto stick pula. Kita hari 5 tu. Sejak hari itu dia mengajak penduduk Mekah untuk menyekutukan Allah, dan mereka pun menyambut baik ajakannya tanpa menunggu waktu yang lama. Penduduk Hijaz mengikut apa yang dilakukan oleh penduduk Mekah, kerana penduduk Mekah adalah warga tanah suci sekaligus pemikul urusan Kaabah. Mudah orang ikut, dia buruk, mudah orang pakai ni, mudah orang ikut. Tak? Dan mula-mula orang yang jadi sesat ni orang Mekah, penduduk Mekah. Jadi penduduk sekitar Mekah ni, sekitar Hijaz ni, dia kata orang Mekah sembah berhala dah lah ni. Kita ni benda lagi. Orang ada Mekah kata. Tak? Orang Mekah sembah berhala dah. Dia pun kata, dokah orang Mekah awak benda nak pakai. Gitu. Dia tak tahu Mekah tu ramai orang Mekah. Tak? Jadi Mekah dia kata, orang Mekah ni baik-baik belaka. Tak? Dia tak tahu Mekah. Panggil Abu Jahal ada lagi. Abu Lahab pun ada lagi Mekah. Marilah amalan khurafat hak mula-mula siapa di Mekah. Khurafat ni amalan yang karuk dongeng tahlu. Tu khurafat. Lain dengan petua pengalaman, nasihat orang tua-tua. Batu di beza. Petua ni boleh amal, khurafat tak boleh amal.
Tak boleh buat khurafat, amalan khurafat. Petua boleh. Petua, benda petua, contoh petua kata kalau kita masak daging nak suruh lembut, buah daun naka. Kita pun buah daun naka. Kata dah jadi daun naka, buah sudu gapu, ambil buah sudu gapu, senduk sodek buah naka dalam tu. Gula-gula daging orang senduk-senduk, penuh naik gapu saja. Orang warna ni, orang suruh lembut dia. Ni petua. Bukan khurafat, petua. Lagi petua ni kalau bab kesihatan, alah banyak kesihatan. Orang kalau kata nak lebat rambut, kalau pergi sungai jumpa telur gondang, ambil lompat atas kepala, lebat rambut. Benda lagi bab kesihatan. Nak awet comel, minum air alia. Nak pecah batu karang, rebus air lobak putih, kisar dengan tu, macam-macam orang akan bawa petua. Pengalaman dia. Obat kecing manis, rebus daun misal kucing. Macam-macam petua. Macam orang kata orang terkenal kan, beli ikan puyuh. Beli ikan puyuh ni kena tengok. Kalau kita yakin ikan puyuh tu boleh buang sihir, tu khurafat tu. Dia kisah dia ni, ikan puyuh ni. Orang nak atur pukau. Pukau ni banyakkan atur malam. Sihir ni. Dan pukau ni nak atur waktu orang tidur. Kalau ada mata celek tak hidur lagi, tak jadi pukau. Sebab tu orang tua-tua buat beli ikan. Ikan mata tak kelip. Dah dulu kecoh. Jabat agama kita tanya makcik ni, dah buat apa makcik pergi beli ikan puyuh ni? Makcik pegang ikan puyuh ni boleh tolak sihir. Dah ustaz dah mana? Sebabnya gini, petua dulu. Kita nak pakai mata dia je, mata ikan. Dia mata ni tak kelip. Bila ada mata tak tutup, orang tak boleh buat buka. Pengalaman dia. Bukan dia pegang 100%. Dah apa bila ikan puyuh, ikan selah kuning tak kelip kau. Ikan air layar tak kelip lah ke? Kata dah payah kalau ikan selah kuning nak bela mana. Ikan puyuh orang mudah bela. Jadi ibu pun belalah ikan puyuh. Senang nak jaga. Ni makan nasi putih pun tak apa ikan puyuh. Oksigen ada pakai. Kita bela kucing pacerah tidur rumah. Kejam mata rumah kucing. Bangun-bangun celik mata air nak makan. Lepas tu tidur pula. Habis perah kucing kita je. Jadi afdalnya kalau nak pagar rumah ni, kita beramallah dengan Nabi suruh. Baca surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah. Ambak setan-setan keluar daripada rumah, boleh pagar rumah. Ni confirm dah daripada Nabi. Tenggelam nak cari ikan puyuh ikan tu lah. Kalau pegang pula jadi khurafat. Bawa tahi besi atas pintu, nak suruh jin setan tak masuk, ngarut kok. Khurafat. Kuda laut garing sain tu putih setengah. Bawa atas tu, atas pintu. Khurafat. Beramallah dengan hadis Nabi. Nabi kata baca suratul Baqarah. Dan khurafat ni petua tadi kalau ikut garis panduan Islam, tak bercanggah dengan Islam, tak bercanggah dengan syariat, tak ada masalah. Kalau khurafat, sebut khurafat, percayaan karut-marut, tahyul, dongeng, bohong, itu haram. Di sebuah kubur khamat. Tak, di sebuah kubur.
Kita boleh panggil tawassul dengan orang alim ulama yang meninggal dah. Bukan kita minta dengan dia, kita minta dengan Allah Ta'ala. Jangan kita minta dengan dia pula, suruh dia pula, tak syekh lah, tolonglah aku ni, susah ni sekarang ni. Hukumnya haram. Itu. Mandi Safar, hari Rabu terakhir bulan Safar. Mandi Safar, nak buang sia, kata dia. Nabi sebut dalam hadis, tak ada sia bulan Safar, tak ada sia buang hatu, tak ada. Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah bulan Safar. Sayyidina Ali berkahwin dengan Sayyidatina Fatimah Zahra bulan Safar. Nabi berhijrah ke Madinah bulan Safar. Tak. Oh, kerja-kerja besar berlaku bulan Safar. Kita orang Melayu buat menikah, tengok hari bulan, bulan Safar ni tak boleh suwi, kata. Bukan bulan Safar suwi, mung suwi. Tahu? Dulu orang tua-tua buat amalan mandi Safar. Hari Rabu, hari terakhir bulan Safar, pergi mandi. Tak? Nak buang suwi lah, buang apa tu, karuk dan khurafat. Kalau dah nikah lama dah oleh anak lagi, gila kawi, pergi mandi air tasik daya bunting, balik bunting lah, khurafat. Ngaruh. Nak pergi jalan jauh, tengah-tengah tu sipang bewak nitah, kona mula balik rumah, kata ni suwi bewak, kata bewak tu kan aku suwi mung suwi. No, siang ke bewak. Kau nak buang pula suwi, terus piti samah pula, piung ke bewak. No, ngaruh ngabang kali tak. Hukumnya haram. Buk pegang, buk itikad benda gitu. Percaya ke nombor-nombor pula, nombor 8. Ni dia kaya lah. Nombor 4, mati derah mu. Ambil gambar 3 orang, hak tengah mati dulu. Hak 3 orang, 2 orang tak mati-mati. Gitu. Ngaruh tau, ngaruh ngabang. Tapi ada ya percaya meruk, percaya. Dengar buah tu, kata ada orang mati dengar. Lama dengar buah tu, dengar beragak pula. Orang kita orang mana mati pula dah. Tunggu orang telefon lah. Ada kabar punya mati tu, tunggu bergagak orang mana. Tak. Ku cerita lakah banyak, hidup mula banyak. Dah hidup mula biar je lakah je dah. Lah mati dah, suruh kucing lakah. Hidup mula mak. Alhamdulillah habis lah. Apa bodoh gitu, apa kau tak percaya benda-benda karuk-maruk gitu. Tak. Jangan jadi gitulah. Ni perangai orang jahiliah, percaya benda-benda. Sebab Nabi beri amaran lama dah, tak ada suwi borong buah tu ke borong apa, tak ada. Dan berhala Hubal tadi tu dimusnahkan oleh dihancurkan pada peristiwa Fathul Mekah. Bila Nabi membuka Mekah pada tahun 8 Hijrah, dihancurkan berhala di sekitar Kaabah sebanyak 370 berhala. Banyak berhala, macam-macam jenis nanti berhala. Patung berhala bangsa Arab yang paling tua ialah Manat. Manat nama dia, hak paling tua sekali. Dan dia ni digelar anak Allah. Pula dah. Sebab tu Abu Jahal masa perang Badar, Nabi doa kat tangan gini tinggi, apa jatuh habis serban Nabi ni. Nabi sebut ya Allah. Abu Jahal berdoa kau malam tu, sebut ya Allah juga. Tak. Mulut dia Allah macam, tapi sembah berhala. Allah dia itu daripada syariat agama Hanif tu lah. Tapi akidah dia dah menyeleweng dah.
Berhala paling tua dan paling besar namanya Manat, duduk di Wadi Kudai, jalan antara Mekah dan Madinah, berhampiran dengan Laut Merah. Dan berhala ni disembah oleh suku Aus dan Khazraj. Berhala Manat nama dia. Dan berhala ni dibuat daripada batu besar. Dan ada juga dinamanya Al-Maniyah, berhala yang bawa takdir baik buruk serta hidup mati. Disembah berhala. Setiap juru ada berhala. Mereka juga membuat berhala Latta di Taif dan berhala Uzza di lembah Niklah, Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah. Ini antara 4 lah berhala besar yang disembah oleh orang kafir jahiliah. Pertama, Hubal duduk dalam Kaabah, besar, opting yang mahal kali. Lepas tu letak di juru-juru pula, pintu-pintu masuk nak masuk Mekah. Di Taif letak nama Latta. Ada yang baca Quran kan, afara'aitumul Latta wal Uzza wa manata salisatal ukhra. Dua berhala, Al-Latta, Uzza, dan yang ketiga Al-Manat. Dalam suratul Najmi disebut. Latta duduk di Taif, disembah oleh Bani Saqif. Orang Taif sembah berhala ni, nama Latta. Dan Uzza di Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah ni, sebut kata mudah, Wadi Nakhlah mana? Tempat kita niat umrah. Kata kalau kita naik kapal terbang daripada Kuala Lumpur nak turun di Jeddah, nama miqat dia Qarnul Manazil. Situlah tempat Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah ni ada peristiwa yang menarik berlaku di Wadi Nakhlah. Bila Nabi SAW balik daripada berdakwah di Taif, dihambak, dihalau di Taif sampai darah habis, susah Nabi tau. Kita hari ni dengar macam-macam cerita. Wali boleh jalan atas, mayang Jumaat dengan bunian. Nabi susah Nabi. Nabi pergi dakwah, Allah Ta'ala dah buat Nabi kebal. Tak ada ilmu kebal Nabi. Nabi pergi berdakwah di Taif 2 orang dengan Zaid bin Harithah, anak akak Nabi. Zaid bin Harithah, 2 orang. Mula-mula Nabi sampai di Taif, Nabi pergi jumpa pembesar-pembesar Bani Saqif, ajak masuk Islam. Sekor ayam, tak layan sekor. Hina pula. Dah kalau aku ikut Muhammad, benda boleh aku ni. Tanya benda boleh. Aku Islam ni boleh benda. Mau benda aku, mau ada harta, mau ada peti nak bagi aku. Mau ada tanah aku nak bagi pecah lok. Tak, tak. Nabi kata ada benda. Nabi kata jamin syurga. Muah pegang kunci syurga. Tu ni. Ayat jahiliah orang panggil. Bukan lama dulu Nabi tawar syurga, orang ikut Nabi. Nabi berdakwah di kabilah-kabilah tu, orang mari buat haji. Kalau mau ikut aku, mengucap 2 kalimah syahadat, bai'ah, Allah Ta'ala berikan jaran syurga. Allah tak, Nabi sebut beri syurga. Syurga tidak nampak. Orang nampak syurga ni. Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Benda yang tak nampak mata, tak pernah dengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati, syurga ni.
Kalau kita mikir-mikir seorang syurga ni, tak lah. Nak suruh AI ke? Baik. Cuba bayangkan syurga. Tulis dekat ChatGPT. Tak? Dia reka lah benda-benda pun. Tengok macam belakang rock ni. Tak? Tak ni tak. Tak boleh. Teknologi mudah nak jangkau syurga ni indah lagu mana. Tak? Tak nampak syurga ni. Bila siapa ajak pembesar Taif ni masuk, tak apa ikut. Hina pula. Dan lepas tu dia kupur orang-orang muda, budak-budak bodoh ni, kupur di tengah jalan. Bila Muhammad dengan Zaid lalu dengan hamba dia ni lalu, mau tagur lepas tu. Tagur atas sendi. Atas kepala lutut. Kaki. Darah kubang. Nabi. Dan Zaid ni kan duduk depan, kan duduk belakang, kan duduk tepi, kan duduk kanan. Takutnya batu tu kena Nabi. Zaid bin Harithah. Tak, sayang Nabi. Nabi pun pergilah lari masuk dalam kubung kurma milik dua orang anak pembesar Mekah, Syaibah bin Rabi'ah dengan Utbah bin Rabi'ah. Dua orang. Dan dia ada hamba namanya Adas namanya. Lepas tu kalau kita pergi ke Taif, kita pergi ke kubung kurma, dalam kebun anggur. Dalam kebun anggur tu ada masjid Adas nama dia. Situ tempat Nabi dulu berlindung situ lah. Kebun anggur milik dua orang anak Syaibah, anak Rabi'ah, Syaibah Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah. Dan Nabi duduk situ, menu situ, anak dua orang kafir Mekah ni siang pula tu dua orang tu suruh Adas ni bawa anggur tu sedulang muri lah, jatuh ke dia makanan dia. Bila Adas bawa pergi, Nabi pun makan. Nabi sebut Bismillahirrahmanirrahim. Adas pun kejut Adas ni. Aku dah pernah dengar lagi perkataan indah gini. Sejak aku duduk sini ni. Mu ni daripada mana? Nabi tanya, mu ni daripada mana mu ni? Adas kata, aku ni daripada Ninaweh. Ninaweh ni sebuah negeri di Iraq. Dan di Ninaweh tu Nabi sebut pada Adas, saudaraku Yunus bin Matta, orang Ninaweh. Nabi Yunus orang Iraq, orang Ninaweh, tu saudara aku. Kejut Adas ni. Pembesar Taif tak mau ikut Nabi, hina Nabi. Adas ni, hamba ni masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Lepas tu Nabi pun keluar daripada Taif. Bila sampai di Wadi Nakhlah, ni yang kita sebut ni lah. Kalau kita nak baca sebut tadi, marilah malaikat Al-Akshabain, malaikat yang jaga gunung, nak tawar, nak akad gunung sekitar Mekah tu, nak rembah atas kepala pokok kafir ni. Ni peristiwa ni berlaku di Wadi Nakhlah. Tiga patung ini ialah berhala mereka yang paling besar. Mereka mensyirikkan, maka kesyirikan terjadi di mana-mana. Patung berhala pun banyak tersebar di setiap tempat. Deras sebar. Ada dibuat patung daripada buah kurma. Tak? Dengar sembah lapar perut, ia putih makan. Tak? Ni pokok bodoh ni. Tak? Disebut dalam riwayat Amr bin Luhai mempunyai khadam pembantu berupa jin.
Khadam tersebut memberitahunya bahawa patung-patung peninggalan kaum Nuh, kita baca belum ni tu, tak? Hak sesat. Ada 4 orang soleh tu, nama Uat, Suwa, Yahud, Nas, 3 orang, 5 orang tu. Ada setan cing di Kaabah ke Amru bin Luhai. Patung hak 5 orang hak zaman Nabi Nuh, hak sembah mula-mula dulu, ada tempat sini tanah mungkin cari lah. Tak macam kita hari ni, cicing mah hilang, gelang mah hilang, gimana tu bomo pun cakap siang nurung minum air kopi gelar rokok air batang nurung tu bomo cakap siang, cakap geli orang itu dah faham cakap apa. Lepas tu dia kata omong ni korek kan ni buah tangga ada, kita balik esok dia korek jumpa sungguh. Cing Kaabah tu tak? Hukumnya haram. Benda betul ustaz, dia betul tu haram. Tak terima sembahyang 40 hari. Tak. Jing betul ke haram. Kalau fitnah orang pula, dia kata ni ambil Allah ni ubah kuning kita pun tuduh orang pula, fitnah orang, dosa berlautan jadi. Tak. Janganlah, tak payah. Segera Amru bin Luhai mendatangi tempat yang ditunjukkan oleh jin tadi, menggali tanahnya, menemui berhala-berhala itu dan mengangkatnya hingga ke atas, dan berhala itu dibawa ke Tihamah, dibawa ke Mekah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam satu hadis Nabi sebut, Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Nabi SAW melihat Amru bin Luhai di dalam neraka, mengheret usuh dia dalam neraka. Ni sebab dia orang mula-mula buat khianat kepada agama Nabi Ibrahim. Ketika musim haji tiba, berhala-berhala itu diserahkan kepada kabilah-kabilah yang datang ke Mekah. Orang ikuti tadi dah 5 ekor ni tu. Orang mari wajib, dia pun bagi seseorang. Ni ambil wali kampung Musa, ni wali kampung Musa, ni wali kampung Musa. Ada 5 ekor balik. Boleh hadiah pula. Mari wajib. Hingga terjadilah setiap kabilah, bahkan di setiap rumah memiliki berhala. Pakat 3 ramai-ramai pula. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menakluk Mekah, baginda mendapati 370 buah berhala di sekitar Kaabah. Dan baginda dan para sahabat menghancurkan semua berhala-berhala tu. Apa hancur lebur belaka. InsyaAllah sikit lagi. Lagi antara perkara lagi yang dibuat oleh orang jahiliah, mereka berdiri lama-lama di keliling berhala. Ni antara amalan jahat dia ni, amalan dia. Kemudian mereka sujud dan manggil-manggil nama berhala tersebut. Panggil Al-Lata, Al-Uzza, panggil nama, seru nama. Tak? Kita doa, kita sunat sebut nama Tuhan, nama Allah Ta'ala. Kita nak minta ampun, sebut nama Ya Allah, Ya Ghaffar, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Puji. Nak minta rezeki, Ya Razzaq, Ya Ghani. Tu. Ni sebut nama berhala. Kedua, mereka melakukan amalan dengan untuk berhala seperti manasik haji, tawaf keliling Kaabah sambil bokok-bokok sujud, rokok depan berhala pula. Mereka melakukan amalan pendekatan diri kepada berhala dengan mempersembahkan binatang korban depan berhala.
hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharam ke atas kamu bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih untuk berhala. Maidah ayat 3 ni Allah Ta'ala sebut. Ayat. Yang keempat, amalan pendekatan diri yang lain adalah berbentuk persembahan sajian makan minum untuk berhala. Buat nasi tu, nasi ni macam kita orang nasi kunyit lah, gatok patah gatok patah nasi kunyit nak panggil ikan. Tak, buah-buah rumah nasi kunyit, telur lah, macam-macam. Ni perangai ada jahiliah ni, perangai jahiliah. Ada satu kisah yang menarik berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Ni cerita ngelah ni nak isteri. Depan kita water stick ni kita ni. Cikgu usaha dah yang tulis lah minggu depan, coteng atas ni tak buku. Bila Sayyidina Umar merintah, pada zaman Umar dibuka Mesir dibuka dan dihantar Amr bin al-As menjadi gubernur di Mesir. Dan pada tahun tu berlaku kemarau sehingga kering air sungai Nil. Jadi orang Mesir kata, biasa amalan orang tua-tua, dia kata kalau kering air sungai Nil ni kena cari anak dara seorang, sembelih dan disembah kepada dewa sungai Nil, baru air tu naik mula, pasang mula. Tradisi ni dibuat sejak zaman Firaun lagi. Air sungai Nil kering, sembelih anak dara puang seorang di tepi sungai Nil, dia lepor dalam sungai, sembah pada dewa. Jadi Amr bin al-As atau surat kepada Sayyidina Umar ngadu masalah ni. Kata, nak buat lagu mana ni ya Amirul Mukminin, air sungai Nil ni kering kotak dah ni. Lalu Sayyidina Umar pun dapat surat tu, dibalas surat tu, dan surat tu untuk sungai Nil, bukan kepada Amr bin al-As. Ini antara karamah para sahabat. Sayyidina Umar tulis surat untuk sungai Nil. Dalam surat tu Sayyidina Umar tulis, sekiranya kamu ni mengalir kerana Allah Ta'ala, kerana kuasa Allah Ta'ala, mengalirlah kamu. Patah tu ya. Dan surat tu dilepor ke dalam sungai Nil. Esok pagi air penuh naik melimpah sampai ke hari ni. Yang antara karamah sahabat. Tak ada orang meleh-meleh nak buat-buat acok, nak panggil ikan, panggil apa, hak mengaruh wafat rosak akidah. Yang kelima, termasuk jenis amalan mendekat diri kepada berhala juga ialah membayar nazar dalam bentuk tanaman dan binatang ternakan. Pergi sembah ke berhala, bawa padi, bawa kandung, pergi sembah ke berhala. Tak, bayar nazar pun, melih kambing depan berhala, habis untuk berhala kata. Yang keenam, amalan lain adalah menyucikan bahirah, syaibah, wasilah. Ni menarik juga ni. Cerita pelik cerita dia. Orang berakhir bela lembu, bela kambing, bela beri pelik benda yang berlaku. Merupakan pula banyak-banyak dah ingat lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah, yang kurang tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Minta maaf banyak atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin.
وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين.